لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أوين تعلما وتعليم وتذكرا وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hadirin ibu yang dirahmati Allah Taala. Ini ke belakang ya kan? Betul. Sebelum mengajar kita masih lagi di dalam bab 3 terdahulu kita telah sama-sama menulis catatan berkenaan dengan bidang ini dan kita telah selesai pembahasan dalil akli, dalil menurut akal. Allah Ta'ala itu sedia ada. Dengan kita membahaskan dua perihal, iaitu al-qaul dengan at-tasalsul. Maka sekiranya Tuhan itu ada mula, tentu ada yang memulakannya, dan kiranya ada yang memulakannya akan berlaku perkara yang dinamakan al-qaul berpusing-pusing. Juga akan berlaku perkara yang namanya tasalsul, iaitu perkara yang bersambung-sambung, berkesinambungan, tiada pengakhiran. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu ada mula. Menurut akal kita yang waras yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka kita akan tengok pula pada perihal yang seterusnya, iaitu dalil naqli. Jadi dalil naqli iaitu apa makna dalil. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana catatan kita yang lepas, sama saja untuk kita ringkaskan jimat masa, lalu saya ajar buat begini. Seperti yang saya tunjuk pada kuliah yang lepas, dalil ni copy paste saja yang dulu. Apa dia tu? Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Muka tu catatan pada dalil naqli. Betul kan? Betul kan? Dalil naqli, apa makna dalil naqli? Menurut wahyu Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dalil naqli bukan hanya untuk hidam,
bukan untuk bakor saja, tetapi ilmun. Cuma dalam kitab kita tak tulis ayat Quran tu, jadi ibu tambah lah, tambah yang tulis kat bawah tu, wal-dhahiru wal-batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Baik, jadi kita nak buat tambahan pula catatan untuk dalil nakli berbentuk hadis pula. Ini kan Quran kan? Jadi itu bukan Quran kan? Dalil nakli katalah A lah. So dalil nakli A ni Al-Quran. Sambung lagi satu dalil nakli. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai'. Satu lagi, Allahumma antal akhiru falaysa ba'daka syai'. So yang beza dekat sini, yang maha awal. Jadi sengaja saya tulis yang untuk bakor sekali, nanti tak payah tulis lah lagi. Faham? Next class tak payah tulis yang yang bakor ni ada ayat lain juga. Kalau nak tulis yang ni pun memang ayat ni jadi dalil bakor, ayat lain pun ada. Cuma kalau hadis tu tukarkan je, Allahumma antal awal, tukarkan Allahumma antal akhir, falaysa ba'daka syai'. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Imam Al-Bukhari ada kalang kitab, susun kitab Adabul Mufrad yang bukan hadis sahihnya dalam Adabul Mufrad. Okey, tambahan. So dalil ni ada dua. Satu secara lafzi, satu secara maknawi. Lafzi ni makna secara lafaz. Contohnya dekat sini, wa huwa bi kulli syai'in alim, jelas. Alim, maha ilmu, jelas, terang, nyata. Berbeza dengan maknawi ini, al-awwal bukan awal-awal, akan tetapi tiada permulaan. Al-akhir bukan terakhir, akan tetapi tiada berakhiran. Makna dia, makna yang dikehendaki bukan awal-awal tu makna mula-mula. Makna yang dikehendaki bukan akhir dengan makna last sekali. Makna yang dikehendaki adalah tiada permulaan. Tiada. Kalau yang ni jelas, terang, lagi nyata, tak perlulah lagi nak urai-urai dah. Faham dah. Kan? Alim. Kat mana yang tak nampak, tak faham, boleh tanya. So ni masih berkisar pada dalil nakli, dalil Al-Quran dan dalil Al-Hadis. Bagi sifat apa dia? Tidak. Cuma ada tambahan tak? Ya, ada tambahan. Sebab ayat Al-Quran tu bukan saja berkenaan dengan sifat kidam, tapi bakor dan juga al-ilmun. Artinya Ibrahim ialah Tuhan kita yang awal tidak ada permulaan, yang akhir tidak ada kesudahan. Jadi kita dah terangkan terjemahan dia, tambahan pada ayat dia memangnya ada, dan bagaimana kita pecahkan dalil lafzi dengan maknawi ini supaya kita faham. Jadi kalau ada orang kata tak ada dalil pun sifat 20, jadi kita jawab apa? Apa sebab pula tak ada dalil? Dalil itu sendiri dia ada segi lafaz dan dari segi makna. Memang kau cari 20 tu tak ada apa. 20 dia cari 20 tu pakai kanta ke pakai AI, memang 20 tu tak ada lah. Tapi secara makna dia ada lah. Banyak berlambang, banyak.
Sebab tu dalil sama ada dari segi lafaz atau dari segi makna. Itu makna dia. Dalil itu sendiri sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Siapa hari ni kau datang? Kau datang memang tak tahu nak tu, kita kena tulis. Tak apa. Sekarang dia kata apa benda tu? Dia sebab tu. So nanti ibu yang baru datang copy paste saja, buat macam ni. Tak ada banyak-banyak dalil sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu, sambungan dia menurut wahyu. Kalau dalil nakli, kalau dalil akli, sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu menurut akal yang jadi ada yang nota yang kita dah tulis tu ayat itu punya masa bakal semua yang dekat ayat Quran ni ada ayat lain juga lah selain daripada dua awal dua ayat. Jadi lepas ni kalau kita tengok dalil itu bukan secara lafzi, secara lafaz, jangan kita jangan kita gabrah lah. Sebab ada dalil secara maknawi. Tengok ayat Quran macam ayatul kursi pun dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi kan ada Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha menguruskan hamba-Nya. Yang maha hidup tu tegang lah, yang maha menguruskan hamba-Nya. Dalil bagi qiyamuhu bi nafsi. Memang tak ibu insyaAllah. Jadi berkenaan dengan ilmu tauhid ini, apa hukum mempelajarinya? Mempelajarinya wajib fardu ain. Wajib fardu ain. Benda-benda yang wajib fardu ain khususnya, ataupun kalau khusus wanita dalam bab darah wanita, itu semua fardu ain. Kalau ada guru perempuan yang boleh mengajar, jadi guru perempuan, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada, contoh tak ada lah. Jadi boleh guru lagi, tak ada masalah juga. Cuma yang fardu ain ini kita kena belajar lah dalam bab tauhid. Kalau contoh suami-suami ibu-ibu boleh mengajar tauhid, suruh dia belajar, tak ada masalah. Kalau dia ahli, suruh dia belajar, tak ada masalah. Sebab dia saya boleh belajar pasal aku nak orang nak tapi kalau dia Wahabi tak tahu. Dia faham jadi faham benda ni benda orang. Dan tahu dalil ni membabi betul dia tak ada dasar. Contoh macam ni lah, contoh nak faham dia. Okey, apa bukti Tuhan tu ada? Mak saya cakap, bapak saya cakap, atuk saya cakap, nenek saya cakap, contohlah. Suami saya cakap, contohlah, contoh. Tapi kalau yang suami dia, atuk dia, nenek dia, bapak dia, mak dia cakap betul, selamatlah dia. Bukan tak betul. Dulu dia memang fahaman sesat kalau ke, dengan diri dia sekali sesat. Jadi dengan kita mengetahui dalil ni, maka kita tahqiqlah, bukan taklid, bukan mengikut saja, tetapi tahqiq betul-betul tak tahu. Kalau orang tanya akidah, sebab ada orang yang guna ayat ini kan, dia salah faham. Ada satu mamu kat Penang itu dipakai ni Al-Awwal, kata Tuhan tu yang maha ada mula, yang maha awal. Oh Allah.
bukan nak salah bina ke. Kalau Selangor salah, saya cakap Selangor dia boleh saya Selangor. Itu bukan tempat ke bangsa orang tidak. Salah. Kalau dia Arab sekalipun dia salah itu saja. Bukan sekali mamu isi bukan. Bukan. Kalau dia Selangor pun di PJ lain tempat sama saya satu hospital pun, kalau dia salah itu je. Masalahnya dia kata al-awwal tu dengan makna bukan tu ada mula. Oh, terperangi lagi. Makna al-awwal tu apa maknanya? Bukan awal-awal kan, tapi dia ada permulaan. Nampak tak di situ? Kefahaman tu sangat penting. Sama juga kat situ saya faham. Al-awwal bukan makna al-awwal tu awal-awal. Yang mana al-awwal dengan makna dia ada permulaan. Al-akhir dengan mana dia ada pengakhir. Itu maksud. Supaya jelas. Sebab ibu-ibu kan, kalau yang mengaji tak ada guru, dia tak faham benar apa yang dia cakap ni, Allah kesian. So makna dia ataupun al-awwal bukan dilihat pada lafaz, dilihat pada makna. La ibtida dalam bahasa Arab, ataupun la ibtida, tidak ada permulaan. So sengaja saya tambahkan kat sini untuk ibu-ibu faham satu ayat surah Al-Hadid ni ada tiga dalil. Ada kata tak ada pula. Begitulah. Pemahaman kita, pengajar kita ada sumber belaka. Ada sumber belaka. Tempat ambilan. Mana sumber? Tempat ambilan. Istindal. Nanti akan ada satu kaedah dalam bab-bab nanti saya akan tulis. Kaitan hidang dengan bapa. Nanti kaitan antara bapa hidang bapa dengan mukhalafatul murid. So ini satu kaedah ibu-ibu boleh catat. So next class saya tak payah buat lah. Ibu catat ni penting sekali kat bawah ni saja. Okey. Nanti kita akan hurai lebih lanjut masa bab bakor nanti. Sekadar untuk pengetahuan kita, kaedah ilmu tauhid untuk qidam dan bakor, kullu ma thabata lahul qidam istahala sifat qidam. Mana qidam tak ada mula, mustahil atasnya adam, yakni tiada atau binasa. Dia kaedah tu kita pegang. Kalau satu tu qidam, mustahil adam. Adam yang dimaksudkan tiada ataupun binasa. Jangan salah faham, Nabi Adam tu alif, zah, bukan ain. Satu ajaran sesat kaum ni di Perak. Kata sahabat saya dan guru saya, Dr. Aiman Al-Hakiki, dia kata satu ajaran sesat di Perak, dan dia kata Nabi Adam tak ada. Pengikut pun ramai, Nabi Adam tak ada. So bila ditanya kenapa dia kata Nabi Adam tak ada, dia tapi bila kita belajar wujud Allah, wujud artinya ada, lawannya Adam, tiada Adam, itu ain. Bukannya Nabi Adam. Tu dia ajaran sesat ni buruk pun tak kenal. Nabi Adam dia kata tak ada pasal apa? Pasal dia tak tahu beza. Dia tak tahu beza. Jadi maksud Adam di sini tiada. Nabi Adam tu bukan ain. Kullu ma thabata lahul qidam istahala alaihi al-adam. Setiap yang telah sabit tetap kepadanya bersifat qidam,
mustahil atasnya Adam tidak binasa. Itu tambahan lah ya, tambahan. Nanti kita bahas lagi. So next lah tak payah tulis lah, pasal ibu-ibu dah tulis. Nanti kita bahas saja. Apa kaitan dia? Nanti juga masa mukhalafatul kuliah ni nanti kita bahas lagi. Soalan iaitu kenapa makhluk selama-lamanya takkan jadi Tuhan? Dia ada sebab-sebab dia. Semua ada kaitan dengan kidam dan juga bakor. Baik, insyaAllah pada umur kita bertemu lagi dengan kita dia. Ada apa soalan? Silakan. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada next week lah, next month lah, next month bulan. November 11 dan 25 kan. Sejak minggu kedua kan. Dari ada izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota yang dulu. Ada dah kat itu saya enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilaika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taufiq hidayah wa inayah wa istiqamah. Allahumma rzuqna ikhlas fi jami'i الأول. اللهم فقهنا الدين وعلمنا تعبد والعالمين واهدنا إلى صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih ibu-ibu, lagi